Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih yang bersama-sama saya hari ini. Seterusnya terima kasih juga kepada Pejabat Pembinaan Wanita Negeri Kedah atas simputan yang diberikan dan atas kepercayaan diberikan. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sari Dewi Zainuddin, terima kasih hadir. Baik, saya Azlina binti Azizan, penjawat awam bertugas di Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Kedah. Dan hari ini tuan-tuan untuk 4 mata yang memandang. Untuk 4 orang yang bersama-sama saya hari ini. Hari ini saya tak mengajar tuan-tuan. Hari ini kita nak sama-sama belajar, nak sembang-sembang santai tentang NLP dalam kehidupan. Jadi tuan-tuan, untuk yang kita panggil PJJ dan juga LDR ni, saya nak kalau boleh saya mengharapkan tuan-puan aktif bersama-sama saya sepanjang 2 jam ini. Dan untuk aktif dalam live begini, saya nak tuan-puan aktif dengan keyboard. Baik, sebelum kita mulakan tuan-puan, terima kasih yang join hari ini. Waalaikumsalam. Nur Azura Soleha KK Siti, waalaikumsalam. Okey, baik. Sebelum kita teruskan, tuan-puan boleh kita testing keyboard kita daripada mana tuan-puan berada sekarang. Saya menunggu. Mai Rahzi, thank you join. 8 mata yang memandang boleh kongsikan dekat saya daripada mana perempuan bersama-sama saya pagi ini. KK dari Alustar, terima kasih respon. Yang lain? Baik, sambil-sambil kita tunggu respon daripada sahabat-sahabat yang lain. Tuan-tuan, saya teruskan. Tajuk hari ini adalah kesejahteraan dalam konteks NLP. Dari jiran Pahang, terima kasih Siti. Penjara Alustar, thank you, terima kasih. Okey. Untuk tuan-tuan yang pernah dengar NLP, tolong komen 1. Bagi yang pertama kali dengar NLP pagi ini, boleh komen 2. Miza Ipoh, thank you. Tuan-tuan, saya ulang, sesi kita untuk pagi ini adalah sesi santai, sembang-sembang santai, dan sesi kita sesi bersembang 2 hala. Dan untuk online begini, saya mengharapkan tuan-tuan aktifkan keyboard masing-masing. Suhana Syukur 2, thank you. Intan Daud 1. Yang pernah dengar NLP, komen 1. Yang pertama kali dengar NLP, komen 2. Saya menunggu respon anda. Terima kasih Nak Azwa, KK Siti, thank you. Baik, saya teruskan. NLP adalah singkatan untuk Neuro Linguistic Programming. Terima kasih daripada Kuala Kangsar, Muhammad Salihin. Secara ringkasnya, NLP adalah teknik berasaskan psikologi yang digunakan dalam pelbagai bidang. Thank you yang komen. Okay, kalau kita nak sebut tentang definisi NLP ni ada banyak. Sebab pengasas NLP ni ada ramai. Okay, jadi untuk ringkaskan adalah apa-apa saja yang berguna untuk anda, apa-apa saja yang bermanfaat kepada anda, ia adalah NLP. NLP ni secara praktikalnya adalah set of tool, maksudnya teknik-teknik berdasarkan psikologi yang mudah dan senang dipraktikkan. Kalau tak mudah tu bukan NLP. NLP yang mudah dan boleh kita tiru dan senang di follow. Okay. Terima kasih yang komen untuk 2. Okay. Secara ringkasnya saya kongsikan tadi pengenalan tentang NLP. Jadi untuk hari ini secara ringkasnya NLP adalah teknik-teknik berasaskan psikologi yang digunakan dalam pelbagai bidang untuk memudahkan kita menguruskan manusia. Jadi untuk hari ini, manusia pertama yang kita nak kenal dan manusia pertama yang kita nak uruskan, siapa tu agak-agaknya? Dengan teknik NLP hari ini kita nak gunakan untuk kita uruskan manusia. Agak-agak tuan-puan yang bersama-sama saya pagi ini, manusia mana yang kita nak uruskan dan nak kenal dulu? Boleh komen?
Anak-anak, pasangan ataupun bos? Baik, manusia pertama yang kita nak uruskan dulu, yang kita nak kenal dulu adalah diri sendiri. Semakin kita kenal diri sendiri, semakin kita boleh uruskan apa yang terbaik untuk diri kita dan apa yang terbaik untuk kita berkomunikasi dan juga menguruskan orang sekeliling kita. Dengan NLP, kita nak kenal apa kelebihan kita nak kenal apa penambahbaikan yang kita nak buat untuk diri kita. InsyaAllah. Boleh kita mulakan ya? Baik, untuk tajuk hari ini, sejahtera dalam konteks NLP. Okey, tadi saya dah explain apakah maksud NLP dan sekarang kita nak sembang apa agaknya maksud sejahtera dalam kehidupan anda. Intan Daud, diri sendiri, betul? Saya ulang, apa maksud sejahtera pada anda? Baik, secara ringkasnya, sejahtera dalam konteks NLP. Kita sebut tadi NLP adalah teknik psikologi untuk menguruskan diri. Baik tuan-tuan, bila kita beli, contoh yang beli iPhone 16 kan, dia dapat manual macam mana nak menggunakan iPhone. Okay? Kita beli mesin basuh, kita dapat manual macam mana nak menggunakan mesin basuh. Dan bila kita bayi lahir, dia tak ada manual tuan-tuan. Jadi macam mana manualnya? Okey, manualnya adalah ilmu-ilmu psikologi ni lah untuk kita faham bagaimana seseorang itu memproses maklumat dalam diri dia, bagaimana seseorang itu bertingkah laku, apa yang menyebabkan dia cenderung bertingkah laku begitu. Bila kita faham, kita lebih mudah nak uruskan diri sendiri dan juga orang sekeliling kita, insya-Allah. Baik, sejahtera sejahtera lebih subjektif. Dia tak ada satu jawapan yang tepat kan, bergantung pada apa yang kita faham. Jadi sejahtera dalam konteks NLP adalah kemampuan kita untuk menguruskan fikiran, emosi dan tingkah laku ke arah kehidupan yang lebih bahagia dan bermakna. Baik, untuk lebih faham tentang NLP tadi, saya bawakan anda 7 andaian. Apa maksud andaian? Baik tuan-tuan, masa introduction tadi saya ada maklum tak ada definite atau tak ada maksud sebenar NLP. Pengasas NLP ni ada ramai. Jadi ada banyak definisi-definisi. Okay? Baik, secara ringkasnya, beberapa pengasas NLP, untuk kita faham NLP itu dia datangkan dengan andaian-andaian NLP. Kenapa kita sebut andaian? Sebab dia tak ada kajian secara saintifik yang dijalankan. Walau bagaimanapun, andaian ini sangat praktikal dan betul sebenarnya. Jom kita tengok sama ada betul ke tak betul. Okay. Baik, terima kasih 25 mata yang memandang. Okey, saya nak anda lihat pada gambar ini dan respon pada kita apa gambar yang anda nampak. Kan gambar yang belah kanan ni, apa yang anda nampak? Boleh tuliskan respon, saya tunggu. Apa agaknya yang anda lihat pada gambar ni? Yang hitam putih ni. Mungkin ada yang pernah nampak gambar ni kan? Sebelum ni dah pernah jawab tapi sekarang macam tak nampak pula. Sebelum ni macam pernah tengok tapi sekarang macam dah lupa pula. Baik, cuba anda perhatikan gambar ni. Apa yang anda dapat lihat? Ataupun saya nampak hitam putih je puan. Cuba lagi. Try lagi. Apa yang anda nampak? Sila komen. Gambar orang toleh. Gambar orang toleh. Gambar orang toleh kanan. Okey, menarik tu. Encik Muhammad Solihin. Saya tak pernah dapat jawapan macam tu lagi. Objek muka dan rambut. Okey. Cubaan baik Puan Sari Dewi. So usahakan lagi. Cuba cantumkan lagi apa objek muka dan rambut tu. Apa image yang dipamerkan. Cuba zoom out sikit. Sisi wajah Suhana Syukur, terima kasih. Sisi wajah siapa tu? Cuba zoom out sikit tengok. Sikit lagi. Orang sedang baring mengiring. Puan Azmawati, menarik ni. Saya tak pernah dapat jawapan macam ni lagi. Okay, Yubiah hadir, thank you.
Cuba lagi. Saya bagi hint ya. Okey, gambar orang perempuan Atin Farhana. Okey, saya bagi hint. Atin Farhana dah dapat dah tu. Sikit lagi. Okey, dekat sini ada dua gambar. Terlebih sisi wajah atas pilo. Menarik? Okey. Dekat sini ada dua gambar yang kontradik. Gambar orang perempuan betul. Ada gambar wanita tua, ada gambar wanita muda. Gambar yang sama. Okey, baik yang nampak gambar perempuan tadi dah on the right track, maksud dah betul dah tu. Tapi Atin nampak gambar muda ke gambar tua? Baik, 35 mata yang memandang, terima kasih join live hari ini. Kita nak sembang-sembang santai hari ini. So sila aktifkan keyboard anda, join komen-komen kat sini. Nampak muda, okey. Tahniah Atin, Atin dah nampak tu. Atin, try sekali lagi, tengok ada wajah wanita tua dekat situ. Pejam mata buka balik. Tengok pula karakter yang kedua. Gambar wanita muda dan wanita tua. Tahniah Syafinas, nampak dah. Okay. Ada yang masih tak nampak? Okey. Kat sini ada dua gambar. Gambar yang sama tapi sudut pandang kita akan nampak sama ada wanita muda ataupun wanita tua. Okey. Baik, tuan-puan, 38 mata yang memandang. Wajah tua tu belakang. Kalau wajah tua tu dia nampak dagu jatuh kat bawah ni. Kalau yang wanita muda tu dia nampak macam ada veil kat atas tu. Macam dia pakai topi veil tu. Okey. Baik, saya teruskan. Tuan-puan, 35 mata yang memandang. Gambar yang sama, situasi yang sama. Kenapa ada yang nampak dan ada yang tak nampak? Kenapa ada yang nampak macam tadi, kenapa jawapannya tak sama? Gambar yang sama, realiti yang sama. Okey. Sebab tuan-puan, tak nampak lagi yang tua tu. Try lagi. Okey, kalau yang wanita tua tu yang nampak bawah tu yang kalau putih tu dagu dia tu, dagu panjang tu. Yang tu dekat dagu dia. Kalau dekat wanita muda, kita nampak tu macam necklace kan, nampak macam rantai leher kan. Kalau wanita tua, yang tu adalah mulut dan dagu dia jatuh. Okey, baik. Ini adalah andaian pertama. Apa yang dipeta tidak sama dengan apa yang dilihat sekeliling. Apa maksudnya kat sini? Okey. Setiap orang dia mentafsir apa yang dia lihat, dengar berdasarkan apa yang dalam fikiran dia. Berdasarkan cara difikir, berdasarkan mindset dia. Perkara inilah yang akan membentuk persepsi dia. Agak teknikal insya-Allah saya mudahkan untuk faham. Agak teknikal sikit. Okey, kita nak cakap realiti yang sama, gambar yang sama tapi kita ada pandangan berbeza-beza. Itu maksudnya. Sebab apa ya? Sebab kita ada peta minda yang berbeza-beza untuk kita proses maklumat. Macam tu. Okey. Apa yang menyebabkan kita berbeza? Sebab kita ada peta yang berbeza-beza. Apa yang menyebabkan peta kita berbeza ataupun mindset kita berbeza? Okey, kita akan dipengaruhi oleh 3 P. P yang pertama, tuan-tuan boleh catat dekat komen. P yang pertama adalah pengetahuan kita. P yang kedua, pengalaman kita. P yang ketiga adalah persekitaran kita. Sebab tu tuan-tuan, mindset kita boleh berubah apabila kita berubah persekitaran. Mindset kita boleh berubah bila kita berubah kawan-kawan. Mindset kita akan berubah bila kita dapat pengalaman baru. Mindset kita juga akan berubah bila kita tambah pengetahuan baru. Mindset ni tak kekal. Sebab tu, lain mindset kita, lain sudut pandang kita, lain jawapan kita, lain persepsi kita. Okay. So itu pertama yang kita nak faham. Okay. Sebab tu, lepas ni bila kita faham perbezaan macam ni, kita dah tak pelik. Kenapa dia macam tu ya? Kenapa dia macam ni ya? Kenapa dia tak faham macam saya faham? Tak. Sebab kita nak faham, setiap orang tu dia ada peta minda dan juga cara fikir yang berbeza-beza. Jadi kita hormatlah. So hari ni kita nak faham
Apa mindset dia yang menyebabkan tingkah lakunya begitu. Supaya lebih senang kita nak uruskan. Sama ada diri sendiri ataupun orang sekeliling. Okey, 42 mata yang memandang, terima kasih join. Jom kita sama-sama meriahkan komen dekat sini. Tuan-tuan dan puan, sesi ni adalah sesi santai, sembang-sembang dua hala. Jom join kita, jom saya dan kawan-kawan kat sini. Okey, baik. Seterusnya, untuk anda yang pertama, ada soalan setakat ni? Kita bercakap tentang persepsi. Realiti yang sama tapi sudut pandang yang berbeza menghasilkan persepsi yang berbeza. Terima kasih Sari Dewi. Catatkan 3P tadi. Dan dengan andaian ini tuan-tuan, setiap manusia tu unik. Setiap manusia tu ada peta minda dia sendiri, ada mindset sendiri. Inilah yang membentuk tingkah laku seseorang. Okey, baik. Ada soalan setakat ni? Boleh nyatakan di komen. Kalau tak ada soalan, tuan-tuan boleh teruskan dengan soalan. Kita boleh sembang-sembang ataupun pandangan ataupun idea. Silakan. Baik, seterusnya kita pergi kepada andaian yang kedua. Baik, kita fokus kepada kiraan pada sebelah kiri ni dulu. Apa yang tuan-tuan nampak pada kiraan ni? Apa rumusan pada kiraan ini? Baik, tuan-tuan boleh tengok pada atas. Okay, saya bacakan 12 tambah 2, 15. 2 tambah 2, 4. 3 tambah 11, 14. 22 tambah 3, 25. 1 tambah 2, 3. Apa kesimpulan yang anda dapat daripada kiraan ini? Ada komen? Ada nampak sesuatu ke tak nampak? Baik, andaian kedua adalah setiap tindakan mempunyai niat yang positif. Contoh. Contoh kita nampak anak tu pegang mak kaca, kemudian mak tu pecah, berkecai. Mak tu pula mak kesayangan bonda ataupun ayahnya. Kat situ apa macam mana kita nak respon? Okey, komen daripada Fazi Farah, macam kalau banyak yang betul, kita tak nampak dan yang tak elok. Betul. Terima kasih atas komen. Ada salah, ada betul. Terima kasih Farahia. Thank you. Lagi ada yang nak komen tentang kiraan tadi? Okay, dalam kiraan ni ada satu yang salah dan ada 4 yang betul. Dia kita nak fokus kepada yang banyak tu yang betul ke salah. Yang betul tu. Kalau kita ada salah pun kita komen yang betul dulu. Walaupun betul tu satu, kita komen yang betul dulu. Sebab tu konsep dekat sini kita nak fokus kepada yang positif dulu. 23 hadir. Okey. Baik, selamat pagi Cahaya Faridah. Baik. Setiap tindakan punya niat yang positif. Contoh tadi saya bagi tahu kalau ada anak kecil bawa mak, lepas tu mak tu jatuh berkecai, pecah. So apa agak niat baik tu? Mungkin dia nak bawa nak serve, nak bagi air dekat mak dia ke, kita tengok niat baik tu. Kalau kita fokus pada niat baik, yang lain tu kita dah kurang fokus. Tak adalah nak cepat marah kan. Satu lagi, bila kita cari yang positif dulu, kita lebih memahami sebenarnya orang sekeliling kita. Okay, andaian kedua untuk NLP, untuk kita faham minda cara fikir seseorang adalah setiap tindakan tu dia ada niat yang positif. Walaupun positif tu bukan pada kita. Contoh, anda dipanggil dan dikritik tentang kerja buat anda. Okay. Apa agaknya niat positif orang yang mengkritik tu? Muhammad Salihin 12 tambah 2, 15. Ya, betul. Okay. Saya ulang. Anda dipanggil dan dikritik tentang kerja buat anda. Contoh anda dah sediakan paper project tapi dipanggil dan dikritik sedangkan anda dah bersengkang mata nak siapkan project paper tu. Ada ke positifnya dekat situ? Kita dah buat, dah tak boleh tekan pun.
Tak boleh tekan pun. Nur Hayati Ramli. Boleh. Tak boleh tekan apa tu? Sila jelaskan sikit lagi. Okey, baik. Contoh apabila kita dalam situasi dikritik, apa nak respon? Apa nak respon? Okey, baik. Mungkin orang yang ataupun sahabat yang mengkritik anda tu, mungkin dia dah dikritik oleh orang atasan. Mungkin dia memindahkan rasa tidak puas hati pada anda. Itu positif pada dia. Ingat, positif pada orang lain belum tentu positif pada kita. Kenapa kita nak tahu positif pada dia? Sebab supaya kita lebih mudah memahami dan menguruskan dia. Ada orang dia sayang kita, dia kritik kita, tapi kita tak rasa dia sayang kita sebab dia kritik. Jadi sekarang kita nak faham apa niat positif seseorang tu. Baik, saya akan kongsikan 7 andaian. Nanti tuan akan perasan andaian ni akan saling berkaitan sebenarnya. Baik, untuk contoh untuk mereka yang komen, reflect dengan sabar betul. Baik, untuk mereka yang komen ataupun kritik tu, kita boleh respon menarik tu. Terima kasih atas respon anda. Cukup. Daripada sudut positifnya adalah kita nak ambil input apa yang dia sampaikan. Bukan intonasinya, bukan cara bercakapnya. Ambil inputnya. Sebab tu nanti kita nak belajar macam mana kita nak tegur orang. Supaya memberi kesan yang lebih efektif lah. Okay. Baik, saya teruskan. Setakat ni kalau ada soalan, tuan-tuan boleh teruskan dengan soalan bahagian komen. Saya teruskan untuk andaian yang ketiga. Boleh tuan-tuan tuliskan andaian yang kedua tadi dekat komen. Setiap tindakan mempunyai niat yang positif. Sebab tu Robin Hood dia mencuri kan. Mencuri tu salah, tapi sebab nak bantu orang miskin. Okay. Positif, saya ulang. Positif pada seseorang itu boleh tentu positif pada orang lain. Kita nak faham apa niat positifnya untuk senang kita nak uruskan dia. Untuk senang kita nak faham dia. Azadiza, link daftar kehadiran. Okey, baik. Nanti Rosti akan uruskan ya. Okey. Andaian yang ketiga adalah kita mencipta pengalaman kita sendiri. Apa maksudnya? Baik, hari ni anak-anak SPM kita akan menerima keputusan SPM kan? Itu maksudnya kita mencipta pengalaman. Pagi ni kita bayangkan yang best-best untuk anak-anak. Untuk anak-anak, untuk ibu bapa kita bayangkan seronok-seronok. Otak kita menunggu arahan. Jadi kita pilih arah yang terbaik untuk kita bagi pada otak kita. Kita bayang yang baik-baik, mood kita baiklah. Kita bayang baik-baik, kita doakan yang baik-baik. Itu maksudnya kita membina pengalaman kita sendiri. Kita mencipta pengalaman sendiri. Kalau tuan-tuan ingat lagu apa, Fikirkan Boleh tu. Kalau kau fikirkan kau boleh, kau dah hampir dengan kejayaan. Kau hampir boleh melakukan. Mudah just fikir boleh je. Tapi kalau kita fikir kita tak boleh buat, kita akan hampiri dengan kegagalan. Kat sini kita nak mindset kita fikir yang baik-baik. Kita fikir at the end tu kita dapat yang baik-baik. Sebab badan kita, otak kita akan terarah kepada yang baik-baik. Berbanding kalau kita fikir yang tak elok. Kita visualize, kita membayangkan. Baik, saya nak tuan-tuan fikirkan apa situasi yang tuan-tuan visualize di akhir tahun ini. Apa yang tuan-tuan nak capai di akhir tahun ini. Apa kan? Contoh di akhir tahun ini saya capai, saya nak simpanan saya 10,000. So dalam nak capai simpanan 10,000, apa yang kita buat dalam tu? Contoh saya nak capai di akhir tahun ini saya nak baca buku 10 buah buku. So nak baca 10 buah buku tu berapa buku tiap-tiap bulan? Macam tu. Bila kita berfikirkan pengalaman yang baik, kita akan otak kita dan juga tingkah laku kita akan ke arah kepada kejayaan.
Nanti saya akan share dengan tuan-puan. Kita akan tengok macam mana visualization nanti dua orang dalam penjara. Nanti kita akan tengoklah. Nanti sebab saya beritahu tuan-puan tadi, andaian-andaian ni dia akan saling berkaitan. So kita tengok yang mana yang kita minat, yang mana kita rasa dekat dengan hati kita, kita apply. Tuan-puan, tool ni, NLP ni adalah tool set of tool set. Maksudnya alat-alat. Yang mana kita nak pakai, kita pakai. Bila tak pakai, kita simpan. Semakin banyak alat-alat kita, semakin mudah kita uruskan kehidupan kita. Contoh, kita ada satu pisau. Pisau tu lah kita pakai potong buah, pisau tu lah kita pakai potong daging, pisau tu lah kita guna kesemuanya. Berbanding kalau kita ada pisau yang berjenis-jenis, kita ada pisau untuk potong buah, pisau lain, pisau untuk makan steak, pisau lain kan. Lebih mudah urusan kita. Jadi kalau ada satu pisau, salah ke tak salah. Kalau ada banyak pisau, lagi baik. Macam tu juga NLP ni. Semakin banyak tool set dalam kehidupan kita, insya-Allah lebih mudah kita nak uruskan diri sendiri dan juga orang sekeliling. Tak semestinya pisau ni sesuai dengan kita, mungkin ada pisau lain. Yang penting kita ada set off, kita ada simpanan pisau yang banyak. Bila nak pakai, kita pakai. Kalau tak pakai, kita simpan dalam tool set. Simpan dalam toolbox kita. Okey. Baik tuan-tuan, hari ini untuk parents, untuk anak-anak yang ambil keputusan SPM, ciptakan pengalaman menarik hari ini. SPM, nanti kita akan share lagi andaian yang lebih sesuai dengan yang ni lah. Ya. Okey, ada soalan tuan-tuan boleh nyatakan di komen. Untuk 51 mata yang memandang, tuan-tuan hari ini kita kongsi sembang santai tentang NLP dalam kehidupan, kesejahteraan dalam konteks NLP. Apa yang saya share dengan tuan-tuan adalah teknik psikologi, bagaimana nak menguruskan diri dan juga orang sekeliling. Kita nak memahami bagaimana seseorang itu berfikir, bagaimana seseorang itu daripada cara fikir itu macam mana dia bertingkah laku. Baik, kalau tak ada soalan, saya teruskan. Saya teruskan dengan andaian keempat. Baik, sebelum tu, bila kita mencipta pengalaman kita sendiri ni, saya nak share dengan tuan-tuan. Guru saya, Muhammad Rizal Hassan, memperkenalkan tagline usah membangau lagi. Apa maksud usah membangau lagi? Ingat tak lagu Bangau? Bangau, bangau, kenapa engkau kurus? Macam mana aku tak kurus? Boleh sambung tak? Rumput panjang sangat. Rumput kenapa panjang sangat? Sebab okey, dalam lagu Bangau ni, apa yang kita dapat belajar dalam lagu Bangau adalah ikan tak timbul. Terima kasih Tuan Romli. Okey. Dalam lagu Bangau ni, apa yang dapat belajar adalah lagu ni saling menyalahkan. Saling menyalahkan tak habis-habis. Jadi dengan usah membangau lagi tu maksudnya kita stop menyalahkan keadaan sekeliling, kita stop menyalahkan orang lain, kita stop menyalahkan juga diri sendiri. Ya? Apa kita nak buat? Sebab tu kita mencipta pengalaman kita sendiri ni. Okey, NLP mengajar kita bertanggungjawab terhadap tindakan kita, tingkah laku kita. Jadi stop salahkan orang sekeliling, stop salahkan diri sendiri. Nanti kita akan tengok andaian seterusnya, saya akan jelaskan tentang fleksibel. Baik, untuk andaian keempat, saya teruskan minda dan badan saling berhubung kait. Baik, tuan-puan yang bersama-sama dengan saya ni, tuan-puan dalam keadaan duduk ke berdiri? Kalau tuan-puan keadaan duduk, jom kita buat sama-sama. Okey, tuan-puan jatuhkan bahu anda. Jatuhkan bahu, tundukkan kepala dan lembutkan pinggang. Okey. Apa yang anda rasa dalam keadaan macam ni? Okey, baik. Keadaan yang kedua, okey, tegakkan bahu anda, chin up, angkat dagu anda dan smile, senyum. Apa yang anda rasa?
Situasi yang pertama dengan situasi yang ketiga. Kedua tadi, apa yang anda rasa? Situasi yang pertama tadi kita rasa lemah, betul? Kita rasa tak bermaya, betul? Kita rasa tak semangat, betul? Okay. Situasi yang kedua kita rasa bersemangat. Kenapa tuan-tuan? Sebab minda dan badan kita adalah satu sistem yang berhubung kait. Dia dua hala, dia bukan satu hala. Apa yang anda fikir juga akan dirasai oleh tubuh badan kita. Kalau kita fikir kita gembira hari ni, badan kita pun rasa energetik, rasa bersemangat. Dan apa yang berlaku pada tubuh badan kita juga akan mempengaruhi minda kita. Macam tadi bila kita kita jatuhkan bahu kita tunjuk bawah, kita rasa tak semangat kan? Okay? Sebab badan kita hantar signal kepada minda kita. Jadi bila kita fikir tentang kegagalan, contoh kita fikir kita nak siapkan satu projek. Bila kita fikir tentang kegagalan, badan akan jadi lesu, dada jadi sempit dan kita tak semangat nak buat kerja. Tapi bila kita bayangkan kejayaan, badan akan jadi segak, tegak, bersemangat. Anda yang ni akan relate dengan yang tadi tu. Kita mencipta pengalaman. Kalau kita diberi pilihan untuk mencipta pengalaman sendiri, kenapa kita tak cipta yang baik-baik? Kita pilihlah ciptakan yang terbaik pengalaman kita. Encik Aman Tengku join, Khairul Izwan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik tuan-tuan, Paul Ekman, seorang pakar psikologi dan juga pakar neuro, menyatakan bahawa real smile boleh merembeskan, memberikan hormon happy hormone. Apa tu real smile? Dia ada social smile, ada fake smile, ada real smile. Okay. Maksud real smile, social smile adalah bila kita senyum biasa je. Kalau beza dengan real smile, social smile. Kalau real smile adalah apabila kita senyum tu, cheekbone kita naik dan ada macam kaki burung dekat tepi ni. Itu that is real smile. Cuba tuan-puan senyum, buat real smile dekat kawan sebelah. Okay. Real smile kan, bila kita naikkan cheekbone ni dengan ada kaki burung dekat tepi mata ni, dia boleh merembeskan happy hormone. Jadi bila sedih, senyum. Bila frust, senyum. Hebatnya tuan-tuan, badan kita sendiri boleh menghasilkan hormon kegembiraan hanya dengan senyuman. Betapa hebatnya senyuman. Apa itu happy hormone? Happy hormone ni ada dopamin, serotonin, endorfin dan lain-lain hormon. Bila kita senyum, contoh badan kita dalam keadaan nervous, badan kita dalam keadaan ketakutan, badan kita dalam keadaan yang tak best, tak bertenaga. Senyum. Semudah duduk seorang-seorang pun boleh senyum tuan-puan. Kita usahakan untuk gembira dulu. Sebelum kita mengharapkan orang lain untuk gembirakan kita. Begitulah hebatnya setiap saraf dan juga setiap sel-sel saraf yang dihasilkan yang ada pada badan kita. Syah Zamani, thank you. Waalaikumsalam. Baik, 51 mata yang memandang. Terima kasih banyak-banyak kerana join. Kita bincangkan, kita sembang santai tentang NLP, kesejahteraan dalam konteks NLP. Dan saya nak kongsikan dengan anda 7 andaian untuk kita guna pakai dan untuk kita faham tentang bagaimana manusia berfikir dan bagaimana manusia itu bertindak. Kenapa kita nak faham? Supaya kita nak senang uruskan diri sendiri
dan kita nak senang uruskan orang sekeliling. Baik, tuan-tuan dan puan, Nabi ajar kita kalau marah, kalau kita berdiri kita duduk. Kalau duduk, marah lagi kita baring. Macam tu juga dalam NLP. Untuk andaian minda dan badan saling berhubungkan ini adalah apabila kita nak mudah ubah emosi. Cara paling mudah untuk ubah emosi adalah dengan kita mengubah fisiologi ataupun kedudukan badan kita. Macam mana Nabi ajar. Macam itulah. Nabi dah ajar kita awal lagi. Dan NLP mengesahkan perkara ni dari sudut konteks psikologi kita. Saya ulang, tuan-tuan. Cara paling mudah untuk ubah emosi adalah dengan mengubah kedudukan badan. Contoh, puan, saya bila bekerja tu, saya bertugas di kaunter. Macam mana kalau tiba-tiba saya rasa macam nak marah dekat kaunter? Takkan saya nak baring? Taklah. Okay. Ubah kedudukan badan ni adalah semudah mengubah mana-mana anggota badan kita. Kalau kita rasa kita nak mengawal emosi di kaunter pelanggan, just as simple as menggerakkan jari ataupun menggerakkan ibu jari anda. Ibu jari kaki sebab tak nampak kat bawah kan. Sebab bila kita ubah mana-mana bahagian badan kita, dia akan membuatkan kita ubah fokus. Kita tak nak fokus kepada pelanggan yang datang marah tu. Kita nak fokus pada apa yang dia cakap. Tapi masa yang sama kita nak uruskan emosi, betul? Okay? So bila dalam keadaan kita dalam beremosi tinggi, ubah mana-mana bahagian badan kita. Sebab tu tuan-puan, kalau kita berhadapan dengan pelanggan yang beremosi, bawa dia ke tempat lain. Kita mengubahkan dia ke tempat lain. Sebenarnya masa tu kita sedang menurunkan emosi dia sebenarnya. Contoh, pelanggan datang marah-marah kat depan kaunter. Okay. Kita alihkan perhatian dia, puan sekejap puan, saya bawa puan jumpa pegawai kami di bilik sebelah. Bukan sebenarnya kita nak jumpakan dia dengan pegawai, tak. Sebenarnya kita nak ubah dia punya emosi tu. Jadi masa dia berjalan tu daripada kaunter nak ke tempat tu, emosi dia dah makin turun lah. Raihana Humaira, terima kasih join. Baik, setakat ni ada soalan? Tuan-puan dapat sesuatu dengan apa yang saya kongsikan setakat ni? Setakat ni kita di andaian yang keempat. Andaian ada lagi 3 andaian. Saya ulang. Okay. Andaian yang pertama adalah apa yang di peta tidak sama dengan apa yang di sekeliling. Maksudnya apa yang ada di fikiran kita mungkin tak sama dengan realiti yang di depan mata kita. Apa yang ada di menu mungkin tak sama dengan makanan yang kita dapat. Kan? Kalau yang sekarang ni barang yang order tak sama dengan barang yang terima. Ya. Macam tu. Okay. So setiap orang ada peta minda yang berbeza-beza. Peta minda tu kita namakan sebagai mindset ataupun cara fikir seseorang. Tingkah laku seseorang berdasarkan cara fikirnya. Itu adalah andaian pertama. Baik, andaian kedua adalah setiap tindakan ada niat yang positif. Jadi kita fikir positif dulu. Bukan fikir positif selalu, tak. Kita fikir positif dulu. Okay, contoh, kalau dah kawan tu berhutang dengan kita lebih 10 kali tak pernah bayar, tak payah nak positif sampai kesudah. Kita positif dulu. Bila first time dia nak pinjam, kita positif dulu. Okay, nanti dia akan bayar dan dia sekarang dalam keadaan yang memerlukan duit. Bagilah. Okay. Kali kedua datang, okay, masih positif. Bergantung. Okay. Kali ketiga tu, sedangkan hutang yang 1-2 tu tak bayar lagi. Kali ketiga tu mungkin anda perlu tak selalu positif dah masa tu. Okay, mungkin perlu sama ada letakkan janji, okay, kena pulangkan dulu yang pertama dengan kedua baru bagi hutang yang ketiga. Ataupun apa yang anda nak bagi pada kali yang ketiga tu anggap sedekah lah. Okay. Bila kita sebut fikir positif tu, fikir positif dulu. Bukan fikir positif selalu. Kita letak positif dulu untuk kita faham. Okay. Andaian yang ketiga adalah kita mencipta pengalaman sendiri. Otak kita menunggu arahan. Jadi pilih perkataan yang elok untuk otak kita menguruskan tingkah laku kita. Kita bayangkan yang baik-baik, macam tu. Kita bayangkan yang indah-indah yang akan jadi nanti.
Okey, baik. Yang keempat adalah minda dan badan saling berhubung kait. Dia dua hala, bukan satu hala. Bukan maksudnya apa yang di fikiran kita ditampilkan dekat badan, apa yang badan kita juga boleh beri kesan kepada fikiran kita. Sebab tu tadi bila anda nervous, kurang keyakinan, anda fokuskan kepada cara berdiri anda, cara anda tampilkan diri untuk badan anda memberi keyakinan. Okey, kalau kita boleh baca contoh kat sini, cuba senyum walaupun tak gembira sebab minda akan ikut rasa positif. Untuk kurangkan rasa gugup, postur badan tegakkan. Sebab bila anda tegakkan postur badan, akan memberi keyakinan kepada anda. Saya kongsikan juga tadi, Paul Ekman mengatakan, real smile yang kita sebut tentang real smile ni, dia maksud real smile adalah macam mana nak buat real smile, senyuman yang sebenar. Bila kita senyum tu, cheekbone kita terangkat dan kita ada macam kaki burung dekat tepi mata. Sel-sel dekat tepi mata ni dengan cheekbone yang naik ni akan menghasilkan happy hormone. Jadi bila sedih, senyumlah. Bila gugup, senyumlah. Bila rasa tegang, senyumlah. Senyum tu dapat merembeskan hormon-hormon terbaik untuk badan anda. Baik, tuan-puan ada komen sila nyatakan ataupun ada soalan silakan. Baik, saya teruskan dengan andaian yang kelima. Baik, sebelum saya teruskan dengan andaian yang kelima, saya skip kepada andaian yang keenam dulu. Okay. Tuan-puan boleh nyatakan di komen apa maksud komunikasi pada anda? Apakah komunikasi? Sila nyatakan di komen, saya tunggu. Adakah komunikasi itu bercakap? Adakah komunikasi itu apabila anda berinteraksi? Apa maksud komunikasi pada anda? Berinteraksi. Terima kasih yang respon. Yelin, Mira. Lagi ada nak respon lagi? Apa maksud komunikasi pada anda? Encik Muhammad Salihin, penyampaian dan penerimaan mesej kepada dua atau lebih pihak. Baik, terima kasih. Ada jawapan lagi? Tuan-puan sedikit perkongsian, sedikit latar belakang. Tuan-puan, saya kenal NLP sebab saya adalah pejabat awam yang bertugas di Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Kedah. Dan kenapa NLP ini penting untuk saya, penting kepada kami pegawai Mahkamah Syariah adalah apabila kami terlibat dengan mediasi ataupun kita panggil dekat Jabatan Kehakiman ni suluh, majlis suluh. Majlis suluh ni adalah majlis perbincangan antara kedua pihak-pihak kes. Kenapa skill NLP komunikasi ni penting? Sebab tuan-puan, bila pihak-pihak ni hadir ke mahkamah, bermaksud mereka tak dapat menyelesaikan isu di luar. Jadi, pegawai mahkamah ni nak kena ada skill. Yang pertama untuk kita memahami kedua-dua pihak. Dalam keadaan kebiasaannya, apa yang kedua pihak ni nak adalah benda yang berbeza. Dalam keadaan kontradik ataupun berbeza pandangan ini, kita perlukan satu jalan tengah, titik pertemuan untuk kita bincang dengan baik. Inilah sebabnya kenapa saya mula mendalami tentang ilmu NLP. Dan kelebihannya adalah saya dapati bila kita tahu macam mana seseorang itu berfikir, apa yang dia nak,
dan apa tool set lain, apa yang kita boleh memudahkan apa yang dia nak. Kita boleh mempercepatkan rundingan. Hafizatul Ahmad Satri, proses pemindahan maklumat and transfer information. Thank you, terima kasih. Kawan saya ni. Okay, then apa lagi? Apa lagi masuk komunikasi pada anda? Baik, secara pengenalan yang komunikasi ni, kita sentiasa berkomunikasi. Tuan-tuan dan puan, dalam keadaan diam juga kita berkomunikasi. Dalam keadaan diam juga kita memberi mesej kepada orang sekeliling. Dalam keadaan diam juga kita memberi mesej tentang diri kita. Walaupun kita tidak berkata apa-apa, kita masih sedang berkomunikasi. Muhammad Salihin, encode and decode, terima kasih. Baik, komunikasi ni ada 3 elemen. Yang pertama adalah perkataan, yang kedua adalah nada suara, dan yang ketiga adalah bahasa tubuh. Dan menariknya tuan-tuan, perkataan cuma represent atau mewakili 7% sahaja daripada mesej yang kita sampaikan. Okay. Nada suara memberikan 38% kepada mesej yang disampaikan. Dan bahasa tubuh memberikan 55% daripada mesej yang kita sampaikan. Jadi cara kita sampaikan sesuatu sama pentingnya dengan apa yang kita sampaikan. Okey, bila kita tengok perkataan 7%, adakah perkataan itu tak penting? Tak, tuan-tuan. Okey, dia punya konsep dia adalah bila ada pertelingkahan antara perkataan dan cara mesej itu disampaikan, kita nak percaya bahasa tubuh dia dulu berbanding perkataan. Contoh, bila kita tengok, kita sembang dengan kawan kita, bila kita tanya, kita tengok dia diam je kan, lepas tu dia berpeluk tubuh macam ni. Okay? Apa maksud agak-agak peluk tubuh macam ni? Tuan boleh nampak tak? Berpeluk tubuh macam ni. Agak-agak tuan nampak apa maksudnya? Okay. Then bila kita nampak kawan tu sambil berpeluk tubuh macam tu, kita tanya, kalau bahasa Kedah, hang okey ke? Lepas tu kawan tu cakap, okey. So kita nak percaya okey ke tak okey? Okay, sebab tu kita cakap perkataan mewakili 7%. Perkataan tu mesti selari dengan bahasa tubuh dia, dengan intonasi dia. Kalau dalam keadaan berpeluk tubuh macam ni, dia cakap okey, dalam keadaan mimik muka dia yang tak senyum kan. So kita nak kena faham lah. Kita jangan percaya dulu. Jangan percaya perkataan tu dulu. Mungkin kita respon, okey baguslah. Ada apa-apa boleh aku tolong? Okay. Bila keadaan tertutup macam ni, dia memberi mesej sama ada dia tak bersedia untuk bersembang. Dan dia sedang fokus kepada diri dia. Okay, mungkin kita boleh respon, okay, nanti bila hang rasa okay, nanti boleh share dengan aku. Masa tu tuan-tuan percayalah, kawan anda akan terdetik, oh dia faham aku. Walaupun kita cakap okay kan. So kat sini, mesej yang nak disampaikan kat sini adalah bahasa badan dan nada suara tu memberi mesej lebih tepat berbanding perkataan. Faham? Terima kasih Cik Muhammad Salihin. Sebab tu dalam komunikasi ini, tidak memberi respon juga adalah respon. Okay. Bunga Desa, thank you join. Okay, dalam komunikasi ni senyap pun ada makna. Sama ada senyap ni bermakna setuju ataupun tidak setuju, marah, bingung, tenang atau bergantung pada konteks. Okay. Contoh dalam meeting. Bila kita tanya semua setuju, kalau keadaan wajahnya, facial expressionnya, ekspresi wajahnya
Masa setuju tu sambil senyum kan, sambil memandang mata kita, is okay, mungkin setuju betul. Tapi kalau setuju tu diam je semua, tunduk je kan, mungkin perlu diberi peluang lagi untuk bercakap. Okey, setakat ni Tuan Puan dapat sesuatu daripada anda yang keenam? Kenapa kita penting nak faham anda yang keenam? Supaya kita lebih senang memahami orang yang bercakap dengan kita tu, orang yang di depan kita. Kita faham, kita tahu yang komunikasi, bahasa badan lebih menyampaikan yang lebih tepat berbanding perkataan. Jadi, kalau bahasa badan tak sama dengan perkataan, jangan percaya dulu. Dapat Puan, terima kasih. Okey, saya nak teruskan kepada anda yang kelima. Tadi kita skip sebab saya nak explain tentang komunikasi dulu. So, kita baru go through, kita baru belajar 5 andaian. Jadi kita skip nombor 5 tadi. Okey, kalau tak ada soalan untuk andaian ni, kita ke belakang semula untuk andaian yang kelima. Okey, apa maksud komunikasi? Tadi kita dah sembangkan apa maksud komunikasi tu. Tapi dalam konteks NLP, komunikasi adalah maklum balas yang anda dapat. Bukan apa yang anda niatkan. NLP nak kita bertanggungjawab terhadap komunikasi kita. Kita tak boleh nak cakap, niat aku baik, dia yang faham salah. Tak. Dalam NLP kita mesti bertanggungjawab terhadap komunikasi kita. Okay. Contoh kita niat nak nasihat kawan kita. So dalam keadaan yang niat baik ni kita nasihat, tapi kawan kita tu nangis. Lepas tu dah tak nak kawan. So itulah komunikasi yang sebenar. Maksudnya kita tak dapat maklum balas seperti yang kita nak. Jadi bila kita berkomunikasi, tujuan sebenar bukanlah apa yang kita niatkan untuk sampaikan, tapi apa yang difahami oleh penerima. Itulah makna sebenar komunikasi. Kadang-kadang tuan-puan, komunikasi bukan tentang apa yang kita sampaikan, tetapi siapa yang menyampaikan. Contoh, kita nak nasihatkan seseorang. Okey, tadi kita dah nasihat tapi dia salah anggap lah. Okey, so apa yang message kita dapat dari sini adalah sama ada cara kita sampaikan ataupun perkataan yang kita sampaikan tu tak sesuai, ataupun kita bukan orang yang sesuai untuk menyampaikan. Yang tu message dia. Jadi dalam keadaan yang macam ni, kita mintalah orang lain yang nasihatkan. Tak semesti kita yang nasihatkan. Tuan-puan dapat sesuatu untuk anda yang keenam ni? Kenapa saya sebut keenam? Sebab tadi kita dah skip. Kita buat yang 6 dulu. Ini yang keenam lah. Jadi bila contoh saya suka saya nak share pengalaman dengan anak. Masa tu saya menasihatkan dia untuk masa tu nak pindah sekolah. So pada pandangan saya, sekolah tu adalah sekolah yang lebih baik. Tapi dia nangis dan dia stres. So maksud komunikasi kat situ adalah, maksudnya saya tak dapat apa yang saya nak. Jadi komunikasi itu kita panggil maklum balas tu tak seperti yang kita nak. So apa kita nak buat, kita tanya balik. Kenapa dia rasa macam tu? Kenapa dia rasa tertekan? Apa yang buatkan dia rasa nangis? Apa yang buatkan dia rasa tertekan? Jadi dia cakap sebab dia risau kalau ke sekolah baru ni tekanan untuk dia lebih tinggi. So saya tanya, siapa yang akan bagi tekanan untuk dia? Dia kata mungkin mak dengan ayah. So saya cakap tak. Bila kita kadang-kadang bila kita tak capai apa yang kita maksudkan tu, ada miscommunication dekat situ. So kita terangkan, tak, saya dengan ayah dia cuma nak dia ada dekat situ. Performance, kejayaan yang tu nombor 2. So okeylah, settle lah. Kenapa tak sama? Sebab tadi kita cakap tentang andaian nombor 1 tadi, peta minda dan
cara fikir tak sama. Itu yang kita kena clarify balik. Kita kena perjelaskan balik. Contoh saya share dengan tuan-puan ya. Masa saya mengendalikan sesi perbincangan di mahkamah, masa tu tiba-tiba yang lelaki ni, sebab kita ada sesi, pertama kita akan buat perbincangan tu berdua, maksudnya sesi joint session lah, kita buat bersama-sama. And then ada isu-isu yang nak dibincangkan tanpa kehadiran pihak satu lagi untuk menjaga kerahsiaan, kan? Sebab ada perkara yang pihak satu lagi tak boleh nak cerita bila ada pasangan dia. So kita maksudnya kita nak perbincangan tu selesai, so kita akan asingkan perbincangan tu. Dan apa yang dibincangkan, apa yang diceritakan dalam sesi sesi berasingan tu takkan dikongsikan dengan pihak satu lagi. Jadi ketika mana saya menguruskan satu sesi ni, kita dah buat session yang berbeza-beza. Kemudian kita satukan semula dalam joint session. Masa joint session tu, tiba-tiba yang lelaki ni cakap dekat saya, "Puan, saya tak suka puan." Okay. "Puan, saya tak suka puan." Okay. Then dekat situ kita nak ambil message, bukan emosi yang cuba disampaikan. So emosi cuba disampaikan emosi yang tegang, emosi negatif, betul? So kita nak ambil message. Okay, so kita akan clarify, kita akan tanya balik, okay, apa tentang saya yang buatkan cik tak suka? Kemudian lelaki ni jawab, "Saya tak suka dekat puan sebab tadi masa bersembang dengan isteri saya tadi, puan lebih 5 minit. Itu seolah-olah puan bias dengan isteri saya." Okey, ingat tak tadi masa saya kita sembang pasal yang andaian yang kedua tadi tu, yang pasal respon tu? Kita tengok andaian kedua tadi. Setiap tindakan tu dia ada niat positif. So apa niat positif lelaki ni? So niat positif lelaki ni adalah dia nak bagi tahu dengan cara layanan tu menunjukkan saya tak adil. Okey, bila kita meraihkan niat positifnya, kita kena terima kasih. Baik, terima kasih tuan atas respon tuan tadi. Kalau tuan tak maklumkan, saya tak tahu. Bayangkan tuan, bayangkan tuan-puan, dia tak maklum dekat saya dan dia balik dia cerita dengan kawan-kawan lain. Pegawai mahkamah tu bias lah. So saya terima kasih. Terima kasih tuan kerana respon maklum dekat saya. Kalau tuan tak maklum tadi, saya tak tahu. So saya bagi penerangan. So bila kita cakap terima kasih tu sebenarnya, dia bukan tentang dia nak dengar alasan kita, tak. Dia cuma nak bagi tahu kepuasan hati. Itu je. Lepas tu bila saya respon, terima kasih tuan atas respon tuan tadi, atas maklum balas. Kalau tuan tak beritahu, saya tak tahu tadi. Saya minta maaf. Masa tu dia dah okey dah. Dia dah senyum dah. Lagipun kes tu memang berjaya, so tak ada masalah. Dia nak bagi tahu je, dia tak puas hati. So saya beritahu dia, tuan tadi saya tak perasan jam saya lebih 5 minit untuk puan tadi. Sebab dalam catatan saya memang cukup-cukup seperti yang kita setuju berapa minit tu. Lepas tu dia dah okey. Cakap, puan tak perasan ni tadi. Masa tak perasan minta maaf lah. Masa dia okey lah. So kalau tuan-puan perasan tadi, maksud yang andaian kelima ni, nombor 5 ni ada kaitan dengan andaian yang nombor 3 tadi. Setiap tindakan tu ada positif, nombor 2. Setiap tindakan tu dia ada positif dia. So kita jangan react dulu. React tu apa? React tu kita jangan marah dulu, jangan tak puas hati dulu. Kita jangan react, kita respon. Dia beza respon dengan react ni. Kalau nak respon, kita tanya dulu, minta penjelasan. Sebab peta minda kita tak sama. Okay? Okey, baik, 62 mata yang memandang, terima kasih masih bersama-sama saya. Tuan-tuan dan puan, sesi ini sesi rantai, sesi sembang-sembang tentang NLP. Okey. Baik, setakat ni ada soalan untuk andaian yang nombor 5 ni, ada soalan?
Jadi tuan-puan, bila komunikasi kita tak dapat maklum balas yang kita inginkan, maksudnya komunikasi tu kena diubah, adjust. Dia bukan gagal, tak. Kita cuma dapat informasi dan komunikasi macam tu tak sesuai, kita kena adjust. Kadang-kadang perasan tak kita dalam grup dengan kawan-kawan, kita nak melawak, tiba-tiba kawan tu sentak. Walaupun niat kita nak melawak, adakah kita tak boleh cakap, niat aku nak melawak je? Tak boleh. Tak boleh macam tu. Sebab NLP mengajar kita bertanggungjawab sepenuhnya dengan komunikasi yang kita sampaikan. Okay, kalau kita nampak bila kita cakap macam tu, kawan tersentak, lepas ni jangan buat macam tu lah. Sebab dia proses cara fikir dia macam tu. Kita menghormati cara fikir setiap orang. Muhammad Hafizan Johan dari Melaka, hai. Terima kasih join. Okey, baik. Tuan-tuan dan puan, saya teruskan dengan 7. Andaian yang ke-7. Apa itu andaian untuk yang baru masuk? Andaian ni adalah pernyataan daripada pengasas-pengasas NLP untuk kita lebih faham tentang NLP ni. Kenapa kita sebut andaian? Sebab dia tak ada kajian yang saintifik untuk membuktikan. Walau bagaimanapun statement-statement ini praktikal dan relevan dengan kita. Okey, nombor 7 adalah tiada kegagalan, yang ada hanya maklum balas. Tuan-puan, saya relatekan dengan keputusan SPM hari ini, tuan-puan. Ingat tuan-puan, keputusan hari ini tak ada yang gagal. Yang ada cuma maklum balas daripada usaha selama ini. Dan maklum balas itu hanyalah informasi. That's it. Contoh, kita buat research paper, kita buat kertas kajian. Kertas pertama kena reject. Kertas kedua kena reject. It's okay, tuan-puan. Kalau plan A tak berjaya, kita ada berapa alfabet 25, 26 kan? Kalau plan A tak berjaya, kita ada lagi 25 alfabet. Ada plan B sampai Z. It's okay. Jalan terus. Kadang-kadang tidak berjaya awalnya tu sebab Allah nak memberi yang lebih baik pada masa depan. Nak bersedih boleh, tapi sekejap sudahlah. Tak payahlah sedih lama-lama. Jalan terus. Okay. Ingat, apapun yang kita buat dalam kehidupan ini, tiada kegagalan. Yang ada hanya maklum balas. Dan maklum balas adalah informasi untuk kita adjust dengan apa yang kita nak lakukan pada masa depan. Dan orang yang paling fleksibel tingkah lakunya akan mempunyai kawalan yang terbesar dalam sistem. Maksudnya apa? Maksudnya orang yang paling fleksibel ni akan berjaya. Hadir tanpa support kawan. Muhammad Anwar. Baik, terima kasih tuan-puan yang hadir. 66 mata yang memandang, terima kasih banyak-banyak. Tuan-puan, setakat ni ada soalan? Tuan-puan dapat sesuatu tak dengan apa yang saya share ni? Dapat tak sesuatu? Tuan-puan yang hadir dekat sini, 66 mata memandang, ada yang ada anak SPM ataupun anak saudara SPM ataupun anak kawan SPM? Saya ada anak-anak kawan yang ambil result SPM hari ini. Dan kita doakan all the best. Kita doakan yang terbaik. So sila komen. Adakah anak saudara ke, ada adik ke yang ambil result SPM hari ini? Ada puan, insya-Allah. Insya-Allah. Puan Rohaya, Roy. Encik Muhammad Bushra Hadi. Amin. Ada anak SPM ke ataupun ada adik SPM? Anak kawan SPM, Tisha Mardiah. Terima kasih respon.
kita dulu pernah di tempat itu. So kita tahu dia punya debaran ni kan, anak saudara SPM Muhammad Bushra. All the best, semoga berjaya. Dia dah berjaya pun sebenarnya. Baik tuan-puan, setakat ini kita dah komplit 7. Azmah Cik Ani, anak saudara. Tahniah. Rohaya Road, ia pun risau. Oh, anak puan ya? InsyaAllah puan, berjaya dengan cemerlangnya. Dia dah berjaya pun. Okey, baik. Tuan-puan, saya dah kongsikan 7 andaian untuk kita lebih memahami tentang NLP dan bagaimana NLP dijadikan alat untuk kita memahami diri sendiri dan juga orang sekeliling. Bagaimana nak memudahkan kita menguruskan diri sendiri dan juga orang sekeliling. Macam mana NLP menguruskan diri sendiri supaya kita sentiasa tambah baik diri, hari ini lebih baik daripada semalam dan esok kita lebih baik daripada hari ini. Tuan-puan, bila kita memahami orang sekeliling, kita lebih menyayangi sebenarnya. Kita lebih faham. Baik tuan-puan, okey baik. Baik tuan-puan, saya dah selesaikan 7 andaian NLP untuk hari ini, untuk pagi ini. Dan saya ulang tuan-puan, nombor 1 adalah apa yang di peta tidak sama dengan apa yang dilihat sekeliling. Apa maksud peta? Peta tu adalah di mindset seseorang. Mungkin tak sama dengan kita. Contoh, ada orang suka durian, ada orang tak suka durian. Respect lah. Ada orang apa lagi? Ada orang suka makan ketupat pulut, ada orang suka makan ketupat nasi. Respect lah. Mindset tak sama. Ada orang suka kucing, ada orang tak suka kucing. Kita meraihkan persamaan lain dan kita menghormati perbezaan. Baik, andaian kedua adalah setiap tindakan tu dia ada niat positif. Dan positif pada seseorang mungkin tidak positif pada kita. Okay, yang ketiga adalah kita mencipta pengalaman sendiri. Kita bayang yang baik-baik, kita doa yang baik-baik. InsyaAllah yang baik-baik datang. Kita menjemput yang baik-baik datang. Dan otak kita sangat powerful dan otak kita hanya menunggu arahan. Kita bagilah arahan yang baik-baik. Yang keempat adalah minda dan badan saling berhubung kait. Kita nak ubah emosi semudah mengubah fisiologi. Apa itu fisiologi? Kedudukan badan. Nak ubah emosi semudah mengubah mana-mana anggota badan. Yang kelima, maksud komunikasi adalah maklum balas yang anda dapat.
Dan kalau maklum balas tu tak dapat macam mana kita nak, adjust. Be flexible. Ubah cara kita berkomunikasi. Nombor 6 adalah kita sentiasa berkomunikasi. Komunikasi ada 3 elemen tadi, ada perkataan, ada intonasi dan juga bahasa badan. Cara kita sampaikan sesuatu mesej sama pentingnya dengan apa yang kita sampaikan. Dan apabila perkataan dan bahasa badan tidak konsisten, pilihlah bahasa badan dulu. Dan dalam komunikasi ini, tidak memberi respon juga adalah satu respon. Baik, seterusnya adalah anda yang ketujuh. Dalam kita berkomunikasi ataupun dalam kita buat apapun dalam kehidupan kita, tiada kegagalan. Yang ada hanyalah maklum balas saja, dan maklum balas hanyalah sebuah informasi untuk kita ambil maklumat dan adjust. Orang yang paling fleksibel dalam kehidupannya adalah orang yang dapat menguruskan diri dengan baik dan berjaya. Baik, seterusnya tuan-puan, ingatkan tadi nombor 1 tadi. Ada tak yang ingat anda yang nombor 1 tadi? Boleh nyatakan? Boleh tulis dekat komen. Tuan-puan yang bersama-sama saya pagi ni, ingat tak anda yang nombor 1 tadi? Ni ada gambar wanita muda dengan wanita tua tadi. Ingat tak apa yang anda yang? Ubah persekitaran. Ubah persekitaran. Oh, betul. Suhana syukur. Okey, mindset. Okey, anda yang nombor 1 adalah peta minda kita ni tak sama. Apa yang ada di peta mungkin tak sama dengan apa yang ada di real sebenarnya. Contoh kita tengok peta kan, dan kita tengok dekat tempat tu yang sebenar tak sama. Macam kita tengok dalam Google Maps, ada itu kan, yang tu mungkin gambar yang 5 tahun lepas. Tapi bila pergi sekarang, kedai tu dah tak ada dah. Itu maksudnya. Okay. Apa yang ada dalam minda kita, mindset kita mungkin tak sama dengan orang lain. Sebab tu tadi kita tunjuk contoh gambar tadi kan, ada yang nampak, ada yang tak nampak. It's okay, dia tak mencerminkan apa-apa. Kita nak cakap, walaupun dalam realiti yang sama, gambar yang sama, kita tengok pada masa yang sama. Ada yang nampak, ada yang tak nampak. Sebab kita ada cara fikir yang berbeza-beza. Cara kita pandang kepada sesuatu juga berbeza. Jadi menghasilkan keputusan yang berbeza, persepsi yang berbeza. Okay. So macam mana kita nak ubah? So kita nak ubah mindset. Okay. Salah satu teknik untuk ubah, okay, ini juga salah satu teknik ampuh, teknik yang powerful dalam NLP. Tuan-tuan dan puan, sebenarnya apa yang saya share dengan tuan-puan ni, NLP dalam kehidupan semua kita dah pakai dah dalam kehidupan harian kita. Cumanya NLP ni dia menyusun. Dia menyusun supaya lebih sistematik untuk kita follow. Itu saja, untuk kita ikut. Tapi kalau tuan-tuan perasan semua kita dah pakai dah pun teknik-teknik ni. Tapi bila teknik-teknik ni disusun dengan baik, so senang kita nak ambil nanti. Macam kita letak baju lah. Kalau kita letak baju ikut function kita nak pergi, baju untuk kerja, baju untuk jalan-jalan, senang kita nak ambil. Berbanding kita campur je semua tu. Itu je sebenarnya. Itu je NLP ni. Dia mengumpulkan dan menyusun secara sistematik. Senang kita nak ambil nanti. So tadi komen daripada Suhana Syukur, terima kasih. Maksudnya kat sini ubah persekitaran ni adalah tadi bila kita sebut mindset ni tentang 3P. Tentang pengetahuan kita, tentang persekitaran kita dan juga tentang pengalaman yang membentuk mindset kita. Dan mindset itu berubah-ubah apabila kita berubah 3P ni.
Sebab tu kita cakap nak ada mindset yang baik, berkawanlah dengan orang yang betul. Berkawanlah dengan persekitaran yang betul. Berada dalam persekitaran yang betul. Macam tu. Okey, macam mana nak ubah? Salah satu tekniknya adalah reframing. Frame tu apa? Frame tu adalah satu persepsi kita tentang sesuatu perkara. Okey, contoh. Apa agaknya yang tuan-puan kongsikan dengan saya dekat komen ni? Apa yang tuan-puan paling suka? Okey, kalau saya nak spesifikkan lagi, okey. Apa yang tuan-puan suka buat bila tuan-puan rasa down ataupun stres? Macam tu. Apa yang tuan-puan suka buat? Ada orang suka makan aiskrim. Ada orang suka duduk diam di seorang-seorang. Apa yang dia suka buat? Bila ada satu, kita, okey, setiap daripada kita ni sentiasa ada ujian. Ujian tu yang mematangkan kita. Ujian tu yang akan menaikkan level kehidupan kita sebenarnya. Ujian tu yang continue memberi pahala kat kita. So bila datang ujian-ujian tertentu dekat kita ni, dalam keadaan kita nak, maksudnya macam mana, dalam keadaan kita nak menerima ujian tu, okay, apa yang tuan-puan buat? Boleh kongsikan di komen. Ada orang suka pergi shopping. Apa agaknya yang tuan-puan buat bila tuan-puan dalam keadaan stres? Stress deep breathing. Wah, bagus. Dia sebab dia tak perlukan kos. Thank you, Zat. Khatijah Yaakob suka makan, yes. Yang terbaiknya sebenarnya adalah kita tahu, kita buat sesuatu untuk kita keluarkan keadaan tekanan itu ataupun menguruskan keadaan tekanan itu. Jangan kita pendam, jangan kita buat tak endah. Tekanan perlu diuruskan, bukan dihapuskan. Kita nak uruskan dengan baik tekanan tu. Puan Khatijah Yaakob suka makan apa tu? Aiskrim ke? Okey, yang lain ada nak komen? Baik tuan-tuan, sebelum saya share tentang reframing, main game ya. Buatlah Popot. Janji kita boleh uruskan diri dengan baik. Okey. Baik, saya suka nak share dengan tuan-puan satu formula. Formula untuk kita faham tentang kehidupan. Macam besar je tajuk tu kan. Okey, saya nak tuan-puan tulis peristiwa plus respon sama dengan hasil. Tuan-tuan, saya nak minta tuan-tuan tuliskan peristiwa tambah respon sama dengan hasil. Okey, Ayu, cari komuniti dan persekitaran positif aura. Ya, the best. Betul. Saya setuju. Okey, saya menunggu tuan-puan tolong type dekat komen. Saya ulang. Peristiwa tambah respon sama dengan hasil. Itu formulanya. Terima kasih Nur Azwar. Ada lagi nak tulis? Okey, sebelum kita terus dengan cara nak ubah mindset, kita nak kena faham dulu ini adalah formula kehidupan. Thank you Suhana Syukur. Suhana Syukur ni sangat familiar nama dia dengan saya dan sangat dekat nama dia dengan saya. Adakah orang yang saya kenal? Terima kasih Zat, thank you Muhammad Salihin, terima kasih Puan Rohaya, thank you. Okey.
Okey, baik. Ini adalah formula kehidupan. Dan alhamdulillah dengan formula ni planet dua serupa barangkali. Okey, mungkin. Okey. Formula ni saya sangat teruja dan saya sangat suka dengan formula ni, dan banyak perkara yang saya formula ni, bila kita faham formula ni, banyak perkara dalam kehidupan saya lebih mudah dan lebih ringkas dan lebih senang. Okey, apa formula ni? Okey, peristiwa adalah takdir Allah. Okey, takdir Allah ni kita kata kerja buat Allah. Respon dan juga hasil adalah apa yang kita nak dan apa yang kita respon. Jadi saya nak sebut kat sini, peristiwa adalah bukan dalam kawalan kita. Respon dan hasil dalam kawalan kita. Terima kasih Megat Nizam, Yi Zakaria, terima kasih. Okay, saya ulang. Peristiwa adalah takdir Allah. Respon dan hasil adalah takdir kita. Takdir tu adalah perkara yang kita nak uruskan. Dapat sesuatu. Jadi, ramai di luar sana yang stres sebab sibuk nak uruskan peristiwa. Ramai di luar sana yang stres, tak puas hati sebab tak setuju dengan peristiwa tu. Ramai di luar sana tak berjaya sebab sibuk nak uruskan peristiwa. Contoh saya ulang, peristiwa adalah takdir Allah. Takdir Allah ni bahasanya kerja Allah. Kita tak payah ganggu, kita tak payah kacau. Allah tahu apa yang dia nak bagi yang the best dekat kita. Allah tahu apa yang dia nak aturkan dekat kita. Jadi kita sambut dengan respon dan juga hasil yang kita nak. Okay. So apa hasil yang kita nak? Tentukan hasilnya. Jadi kalau kita nak berjaya, kita respon ke arah kejayaan. Sekarang tuan-puan, apa yang kita nak uruskan adalah perkara yang dalam kawalan kita, iaitu takdir kita. Kita sedih orang tak suka kita. Ada dalam kawalan kita tak ada? Responnya adalah buat the best yang kita boleh buat dan kita happy dengan apa yang kita buat. Baik tuan-tuan, saya ulang, untuk formula kehidupan ini, kita fokus kepada perkara yang dalam kawalan kita, bukan perkara yang di luar kawalan kita. Dengan cara begitu, kita akan lebih nampak pelbagai kaedah untuk kita berjaya dalam kehidupan. Tuan-tuan dapat sesuatu? Baik, saya teruskan dengan cara ubah mindset. Kalau tuan-puan tak faham ataupun perlu penerangan lanjut, tuan-puan boleh nyatakan di komen. Rafiza Abdullah dapat, terima kasih atas komen. Okey, yang ni tajuknya adalah reframing. Frame ni adalah frame kita, macam contoh, apa persepsi kita tentang sesuatu. Itu adalah framing kita, framing asal kita. Tapi kita nak mengubah framing tu dengan kaedah reframing. Okey. So maksud reframing adalah gambar yang sama tapi kita tukar bingkai dia. Pengalaman yang sama tapi kita mengubah makna pada pengalaman tu. Perempuan, saya pernah ditolak berkali-kali saya punya kertas cadangan. Tapi apabila kertas cadangan saya tu ditolak di peringkat unit, saya cuba untuk panjangkan kertas cadangan ke peringkat lebih besar. Perempuan, ingat kita uruskan respon dan hasil yang kita nak. Kita tak uruskan peristiwa. Kertas cadangan kita ditolak bukan dalam kawalan kita. Dalam kawalan kita adalah kita tambah baik kertas cadangan tu dan cuba cari alternatif lain. Baik, menarik yang tuan-puan, apabila saya ditolak oleh sebuah unit, jadi rupanya rezeki saya berada ke bahagian yang lebih besar. Jadi bila bahagian lebih besar tu
terima kita punya research paper ataupun kertas cadangan. Jadi unit-unit yang lain lebih mudah nak menerima. Jadi bila kita tak berjaya tuan-tuan, Allah sedang prepare kita untuk yang lebih besar. Kita tunggu je. Respon yang baik, insya-Allah kita dapat hasil yang baik. Baik, macam tu juga maksud reframing ni adalah pengalaman yang sama tapi kita ubah makna kepada pengalaman tersebut. Di Zakaria, usaha dan tawakal, terima keadaan korang dengan seadanya. Betul, terima kasih. Baik, sebelum kita tengok kesan reframing, kita tengok dulu gambar ni. Okey, berdasarkan gambar ni tadi, cuba tuan-puan relatekan andaian yang mana satu yang bersesuaian dengan gambar ni. Kan tadi kita belajar ada 7 andaian. Agaknya andaian yang mana satu yang boleh represent ataupun boleh menerangkan tentang gambar ni. Okey, 2 orang berada dalam tempat yang sama menghasilkan 2 lukisan yang berbeza. Kita ada 7 tadi, 7 andaian. Agak-agak tuan-puan lah, pada pandangan tuan-puan, andaian mana satu yang bersesuaian dengan gambar ni? Mungkin ada 2 atau 3 andaian sesuai? Saya ulang, situasi dekat dalam gambar ni adalah kedua-dua orang ni berada dalam satu realiti. Tadi kita sebut realiti kan? Berada dalam satu tempat, satu realiti. Okay. Dan hasil gambarnya 2 hasil yang berbeza. Rafiza Abdullah, kita mempunyai kemahiran berbeza. Ya. Betul. Ada lagi? Kaitkan dengan 7 andaian yang kita bincangkan tadi. Satu realiti tapi hasilnya berbeza. Kenapa ya? Kalau kita faham dengan andaian tadi, kenapa hasilnya berbeza? Ingat gambar wanita tua dengan wanita muda tadi? Kenapa kita tak nampak macam orang lain nampak? Ataupun kenapa kita nampak orang lain tak nampak? Ataupun kenapa kita tak nampak? Kenapa orang lain nampak? Macam tu. Kenapa? Kenapa berbeza? Nur Azwa, minda atau pendapat yang berbeza, betul. Hasil daripada peta minda yang berbeza. Pendapat berbeza hasil daripada minda yang berbeza ataupun mindset yang berbeza. Hasilnya berbeza. Lagi tuan-tuan, apa kaitan gambar ni dengan andaian kita belajar tadi? Banyak lagi andaian yang relevan dengan gambar ni. Apa lagi? Antara yang sesuai dengan gambar ni adalah kita mencipta pengalaman kita sendiri. Kita membayangkan apa yang nak jadi nanti. Rahayu Razali, cara fikiran atau pandangan betul. Terima kasih. Selain daripada andaian satu, yang mana kita mempunyai mindset yang berbeza menyebabkan hasil kita berbeza. Ilmu yang berbeza, betul. Baik, semua yang komen ni berkaitan dengan andaian nombor 1, betul. Peta minda kita berbeza ataupun peta minda itu tak sama dengan realiti. Betul. 3P, pengetahuan, pengalaman, persekitaran berbeza menghasilkan outcome yang berbeza, persepsi yang berbeza. Setiap orang ada POV terhadap sesuatu peristiwa, betul. Point of view terhadap sesuatu peristiwa. Terima kasih. Okay, selain daripada andaian pertama, andaian yang relevan dengan gambar ini juga adalah kita mencipta pengalaman kita sendiri. Kita nak happy, kita nak sedih, kita nak gembira, kita yang cipta. So dalam ni kita nampak yang kiri dengan yang kanan. Yang mana sedang mencipta kegembiraan, kiri ke kanan. Razali Ramli, thank you, terima kasih hadir. Kita nampak yang sebelah kanan ni, yang sedang duduk tu sedang mencipta pengalaman terbaik untuk dia. Betul, Azian Majid, terima kasih kanan. Macam tu juga kita. Kanan, thank you Hafizatul. Dan macam tu juga kita. Perkara yang belum jadi, perkara yang sedang kita rancangkan, kita fikir di end yang terbaik. Kita fikirkan pengakhiran yang terbaik. Apabila kita fikir yang terbaik, badan kita, otak kita, minda kita ke arah yang terbaik. Macam GPS tuan-tuan. Bila kita set GPS nak ke mana, so kita laju ke lokasi tu. Berbanding kita tak ada hala tuju.
Mahat Talib, terima kasih join. Okay. Apa lagi anda yang sesuai dengan gambar ni? Okey, anda yang nombor 7. Tiada kegagalan. Yang ada hanya maklum balas. Jadi sekarang yang kanan tu sedang enjoy diri dia. Walaupun dalam tahanan. Dia tak fikirkan yang lepas. Dia fikir responnya ketika itu dah hasil yang dia nak. Okey, Nik Ahmad, thank you join. Pritik Kedah, bila wujud perbandingan akan timbul kekeliruan dengan hasil yang telah dibuat. Baik, terima kasih respon. Sebelah kanan pakai cermin mata hitam, tak nampak. Betul tu, menarik respon tu. Dia tak nampak keadaan sekeliling kan. Jadi dia sedang membayangkan yang indah-indah aja. Muhammad Zukri, orang sebelah kanan berfikiran positif, betul. Sebab tadi kita relatekan dengan andaian-andaian NLP tadi. Betul. Kita mencipta pengalaman kita. Jadi pilihlah pengalaman yang baik. Kita mengarahkan, kita memberi arahan pada otak kita. Jadi berilah arahan yang terbaik. Pilihlah arahan yang menggembirakan. Pilihlah arahan yang positif. Okey, terima kasih tuan-puan sebab berdasarkan respon dekat sini, Alhamdulillah, nampaknya saya harap tuan-puan dapat sesuatu daripada perkongsian sepanjang 1 jam setengah ni. Okey, Rofiza Abdullah sentiasa berfikiran positif terhadap apa yang berlaku. Terima kasih. Muhammad Zukri, orang sebelah kanan guna otak kanan. Terima kasih. Okey. Seterusnya, saya nak ajak tuan-puan dekat sini, jom kita buat aktiviti sama-sama. Macam mana kita nak reframe? Okay. Reframe ni bukan untuk orang je tapi untuk kita juga. Kadang-kadang kita terpaksa reframe perkara dalam fikiran kita ni. Kita kena reframe. Okay, contoh kat bawah adalah saya nak tuan-puan reframe ayat kat bawah. Yang pertama, okay, yang ni contoh, alamak hujan. Macam mana kita reframe? Hujan kan rahmat. Okay. Untuk yang kedua, ini untuk bonda ataupun ayahanda lah, untuk mak atau ayah. Okay, contoh situasi adalah sama ada adik kita ataupun anak kita bagi tahu kita saya gagal lah. Contoh saya gagal exam, ataupun saya gagal ujian apa ujian lukisan ke, ujian hafazan ke. Macam mana kita nak reframe ayat kat bawah ni? Contoh kawan kita kat sebelah cakap, weh aku fail lah exam hari tu. Aku fail lah exam ujian kenaikan pangkat, ujian sebelum kenaikan pangkat tu apa? Pengesahan jawatan. Tiba-tiba kawan cakap, alamak aku fail lah. Macam mana kita nak reframe? Sedih lah sebab fail. Macam mana kita nak reframe ayat-ayat macam tu? Tolong komen. Okey, Rafiza Abdullah, teruskan berusaha sehingga berjaya. Yes, terima kasih. Itu je ayatnya. Kita dah buat pun tiap hari, tapi NLP ni dia letak dalam bentuk sistematik. Dia kumpulkan, dia letakkan dalam bentuk sistematik gitu je. Tumpah kita dah praktik dah pun. Ada lagi? Contoh kawan-kawan kita pergi interview tapi tak berjaya dapat kerja. Alamak, aku fail lagi lah. Apa kita nak buat? Relate kan tadi dengan andaian-andaian tadi. Kaitkan dengan 7 andaian yang kita belajar tadi. Baik tuan-puan, di akhir program ini nanti, di akhir sesi kita nanti, saya akan sediakan hadiah untuk tuan-puan. Tapi saya tak bawa lah. Saya akan sediakan hadiah untuk tuan-puan. Di akhir nanti yang berjaya menyenaraikan ke-7 andaian dan juga 1 teknik untuk mengubah minda,
saya akan hadiahkan anda sebuah buku berkaitan NLP. Kalau anda berminat, nanti anda boleh letak senarai. Nanti saya akan minta Rusia pilih seorang saja pemenang. Okey, baik, kita teruskan. Contoh ayat yang lebih adalah dia tak suka saya. Alah, kawan-kawan cakap kan, tengah-tengah lunch tu kan, tengah makan tengah hari, kawan cakap, alah, kenapa dia macam tak suka aku Perempuan, kadang-kadang kan ada orang yang keadaan sekelilingnya sangat mempengaruhi mood dia. Kadang-kadang kalau kawan dia, contoh kawan dia tak tegur dia rasa macam tu salah dia. Kadang-kadang kawan dia masam muka, dia rasa tu salah dia. Macam mana kita nak cakap dekat kawan yang dia absorb keadaan sekeliling dia, memberi kesan negatif pada diri dia. Dia tak suka saya lah. Macam mana kita nak respon dengan kawan macam ni? Tumpuan yang bersama-sama saya, 59 mata yang memandang. Terima kasih banyak-banyak. Teruskan buat baik. Muhammad Zukri, terima kasih. Okey, kita ada lagi lebih kurang 15 minit. Okey. Baik tuan-puan, untuk yang nak memiliki buku, yang tu buku yang saya dan sahabat saya, Tuan Abdul Majid, kami terbitkan buku tentang majlis suluk. Dan dalam buku tersebut juga kami banyak perkongsian tentang NLP dalam buku tu. Perkongsian tentang NLP secara spesifiknya tentang komunikasi dan juga rundingan. So kalau tuan-tuan berminat, boleh join. Saya tawarkan sebuah buku, postage ni saya tanggung. Nanti tuan-tuan boleh bagi phone number dan juga address kepada urus setia. So apa yang tuan-tuan kena buat? Macam mana nak dapatkan buku tu? Saya rasa macam saya happy lah dengan tuan-tuan hari ni. Saya bagi 2 buku lah. Saya bagi 2 buku lah. Kalau tuan-tuan nak lah, saya bagi 2 lah. Okey. Satu untuk yang senaraikan 7 andaian NLP yang saya share pagi ni. Dan juga satu lagi saya nak tuan-tuan senaraikan 3 pembelajaran yang tuan-tuan dapat dalam sesi saya pagi ni. Dalam bentuk ayat lengkap. Apa yang tuan-tuan faham? Ayat tuan-tuan sendiri, apa yang tuan-tuan faham tentang apa yang saya share pagi ni? Saya tawarkan 2 buku. Satu untuk yang berjaya senaraikan 7 andaian yang saya share pagi ni. Dan yang kedua adalah yang kongsikan apa yang tuan-tuan faham dan dapat daripada perkongsian saya sepanjang 2 jam ni. Boleh ke? Ada yang berminat tak? Nanti tuan-tuan boleh tinggalkan nombor telefon dan juga alamat dengan urus setia. Nanti saya akan proses penghantaran. Saya akan post penghantaran buku tu nanti, InsyaAllah. Okey, baik, saya ulang Okey, untuk andaian pertama adalah apa yang ada di peta ataupun apa yang ada di mindset tidak sama dengan apa yang dilihat sekeliling. Apa yang ada pada minda anda tidak sama dengan apa yang realiti. Dan kita proses apa yang ada realiti ni berdasarkan apa yang di minda kita. Betul. Nombor 1. Nombor 2, setiap tindakan mempunyai niat positif. Saya ulang, nombor 2, setiap tindakan mempunyai niat yang positif. Tuan-tuan kena senaraikan sekali ini salah satu ni tau, supaya senang usah tidak pilih nanti. Okay, yang ketiga, kita mencipta pengalaman kita sendiri. Saya ulang, kita mencipta pengalaman sendiri. Yang ketiga kan? Yang keempat, minda dan badan saling berhubung kait. Saya ulang, yang keempat, minda dan badan saling berhubung kait. Yang kelima,
Maksud komunikasi adalah maklum balas yang anda dapat. Saya ulang. Maksud komunikasi adalah maklum balas yang anda dapat. Yang keenam, kita sentiasa berkomunikasi. Saya ulang. Kita sentiasa berkomunikasi. Baik, yang ketujuh, tiada kegagalan. Yang ada hanya maklum balas. Saya ulang. Tiada kegagalan dalam kehidupan. Yang ada cuma maklum balas. Okey, baik. Tuan-puan, kita ada lagi lebih kurang berapa minit lagi? 10 minit macam tu. 10 minit macam tu. Saya sedang mencari pemenang bertuah. Okey, baik. Saya rasa saya dah nampak pemenang ni. Okay, sekejap saya nak minta pengesahan daripada Urus Setia dulu. Okey, baik. Ada dua hadiah yang saya tawarkan. Yang pertama adalah yang berjaya menyenaraikan 1 hingga 7 andaian yang kita share sepanjang pagi ni. Dan yang kedua adalah mereka yang memberikan dapatan ataupun apa yang faham sepanjang sesi 1 jam ataupun 2 jam ini. So, saya menunggu nama daripada Urus Setia. Kita umumkan nama nanti dan anda diminta untuk PM melalui Facebook ini ya. Nanti kita akan call atau Urus Setia akan uruskan lah. So, saya akan minta alamat dan saya akan proses untuk penghantaran buku. Nanti bila dapat nanti tuan-tuan boleh share dekat sini. Okey, saya tunggu respon daripada Urus Setia. Okay, yang pertama pemenang untuk yang kongsikan 7 andaian yang kita kongsikan sepanjang 2 jam ini. Okay. Kita tak ada ni ya, drum kan, bunyi drum. Okay, pemenang untuk yang kongsikan 7 andaian yang kita sama-sama bincangkan sepanjang pagi ini adalah Puan Suhana Syukur. Tahniah, tepuk sikit. Okay, yang kedua adalah pemenang baginya kongsikan tentang apa yang mereka faham tentang perkongsian pagi ini adalah kalau saya tengok dekat sini Puan Munirah Muhammad Yusof. Tahniah.
Okey, baik. Untuk Puan Munirah Muhammad Yusof dan juga Puan Suhana Syukur, saya ucapkan tahniah. Nanti boleh PM dengan urus setia melalui link Facebook ni pun tak apa. Nanti bila saya dapat alamat nanti dan juga detail, saya akan uruskan penghantaran bukunya ke alamat. Nanti bila dah dapat nanti boleh share, boleh kongsikan. Okey, baik. Itu sahaja untuk hari ini. Saya nak ucapkan terima kasih kepada 55 mata memandang ataupun yang dah ada urusan lain yang tak dapat bersama-sama kita sampai selesai. Saya ucapkan terima kasih banyak-banyak. Terima kasih atas respon anda. Semoga perkongsian saya pagi ini memberi manfaat dan sekiranya ada apa-apa cadangan ataupun persoalan, tuan-tuan boleh ke Facebook saya ataupun nak tanya apa-apa, silakan. Selain daripada itu, saya ucapkan juga semoga ilmu ini membuatkan kita lebih mengenali Maha Pencipta kita. Semakin kita kenal tentang diri kita, semakin kita mengenali Maha Pencipta kita, dan ilmu pergi kepada mereka yang ingin tahu dan hasil pergi kepada mereka yang bertindak. Dan ilmu NLP hari ini adalah ilmu praktikal. Bila nak dapat hasilnya, anda kena bertindak dan kena praktiskan. So itu sahaja untuk hari ini dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta perhatian kepada Puan Suhana Syukur dan Puan Munirah Muhammad Yusof. Nanti boleh call antara petang ni ataupun minggu depan. Kita lihat 04 736 0090. Saya ulang sekali lagi, 04 736 0090. Boleh bercakap dengan Puan Nur Azwa. Terima kasih. Assalamualaikum. Jumpa lagi semua.